Jom jamah sikit. Hari ni kita jamah kat mana? Hari ni kita jamah di suatu tempat yang misteri. Yang tak siapa tahu. Yang korang takkan sangka kat sini ada kedai makan. Kalau korang nak tahu, restoran ni belum buka lagi tau. Tapi korang dijemput hadir pada 4 hingga 6 Julai untuk opening restoran ni. Ya, lepas tu semua makanan dekat sini portion dia besar dan rasa dia pun sedap jugalah. Sempat jugalah tengok latte art ni. And yang paling menarik, biji kopi dekat sini dia brew sendiri tau. Kak Jamal first time makan caviar ni. Untuk burger ni, ikan dia rasa fresh. Lepas tu digandingkan dengan caviar masing-masing sikit. Dengan sos dia tu memang ngam. Lepas tu Kak Jamal makan pasta yang ada tiger prawn ni. Tiger prawn ni besar weh. Lepas tu pasta dia ada pedas-pedas sikit. So sesuai lah untuk orang dewasa makan kan. Tapi kalau kanak-kanak nak cuba makan pun boleh juga, sebab tak pedas sangat. Adik Jamal pula first time makan ayam tandoori yang diubah so jadi burger. Surprisingly rasa dia sedap tau. Dia ada masam-masam sikit. Lepas tu ayam tandoori tu memang juicy. Roti burger tu pun lembut. Yang ni pula spinach pasta. Macam dalam cerita Popeye tu. Tapi dia sedap lah. Dia ada rasa creamy-creamy. Lepas tu ada ikan salmon. Kombinasi yang baik. Yang ni kami makan medium rare steak. Dihidangkan dengan fry, dengan 2 biji telur dan juga sos yang masam-masam sikit. Tapi Kak Jamal nak highlight dekat sini, fries dia korang kena try sebab sedap gila. Ya, lembut. Lepas tu ada rasa macam spice-spice sikit kan? Betul-betul. Okay, tadi Kak Jamal minum air apa? Kak Jamal minum air matcha strawberry. Sedap. Lepas tu gandingan matcha dengan strawberry tu, dua-dua rasanya balance. Yang ni pun special tau dekat sini. Nama dia birthday confetti chocolate. So apa kata time birthday korang nanti order lah yang ni. Kalau korang suka air panas dan juga yang rasa dia kau, korang kena try latte ni tau. So korang jangan lepaskan peluang untuk datang ke grand opening Break Room JB sebab Adik dan Kak Jamal approve.